kita tak ada masalah, selesai, Lulus. mudah, lulus. Lulus. Itu yang penting, lulus dan senang urusan. Aku kena exam tau. Abang ada macam-macam. Terima kasih yang terus bersama dengan saya guys. Kita ada roti jala maklimah biadab, kita ada kuih muih, kita ada mi mamak. Dan ini adalah kereta yang paling popular adalah Toyota Cross GR. Ini adalah model baru geng. Alang-alang celup Pekasam dia sampai ke Pakalengang. Alang-alang aku pakai yang hebat, dia teruskan kegemilangan. Kita bersama dengan abang kita ni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama. Nama saya Muhammad Saufi bin Basara. Muhammad Saufi. ABP. Asal mana sebenarnya? Asal daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tapi belajar di Kelantan. Belajar di Kelantan. Patutlah boleh kecil Kelantan. Oh, Depok tak kena bagai. Isteri kesayangan nama dulu. Nuraini binti Cik Mustafa. Nuraini Cik Mustafa. Bunyi cik tu orang Kelantan kan? Orang Kelantan. Aku dah agak dah. Kau masuk Kelantan kau kena sengat kan dia. Kan? Daripada KL tiba-tiba datang Kelantan. Tengok orang Kelantan lawa-lawa. Tak boleh nak keluar kecuali kahwin dengan dia. Betul. Betul lah. Sekali tengok dah tergoda. Itu dia Abang P kita. Kita nak tanyalah, kereta ini adalah Toyota Cross GR. Model baru sekarang. Pilihan abang. Tentang mana abang suka kereta ni bang? Okey, buat masa sekarang kereta yang paling jimat minyak dan save bajet untuk dalam keadaan jam. Jadi bagi saya kereta Toyota Cross yang paling sesuai untuk kita pakai dalam keadaan bandar yang jam, suasana yang bencana banjir dan cuaca tak menentu. Bagi saya Toyota Cross sesuai. Sebab dia ada 3 Yes. Lebih reliable bang. Okey, dan kita terus kepada urusan dengan saya. Macam mana bang? Baik, urusan dengan Cik Din kenapa saya pilih? Sebab saya ni jenis cerewet. Kita suka banyak bertanya. Cerewet. Kenapa banyak bertanya? Sebab kita nak tahu. Sebab Allah kurniakan ilmu masing-masing yang berbeza. Yes. Jadi kita serahkan pada yang pakar. Jadi kita cuma bertanya dan mereka jawab semua persoalan saya. Kita tak ada masalah, selesai, Lulus. mudah, lulus. Itu yang penting, lulus dan senang urusan. Aku kena exam tau. Abang ada macam-macam. Aku tak tahulah yang isteri dia macam mana dia boleh exam dia isteri dia tu. Betul. Isteri saya dia finance, pegawai kewangan. Jadi untuk dia apa-apa dia akan cek semua benda. Saya cuma pas soalan tu pada Cik Din lah. Yes, betul dah. Dan kita tengok dulu petrol percuma yang tak pernah abang dapat ni setiap pembelian kereta. Daripada langit turun ke bumi, berapa yang ada? Cik, ada. Minggu yang pertama bang, abang tak pernah dapat bang. Ini yang saya bagi pada abang. Minggu yang kedua bawa isteri kesayangan tu, pakai duit saya bang. Ketiga, keempat ada kat sini bang. Jadi abang kena gelek sikit-sikit. Wow. Minggu yang ketiga ada lagi bang. Saya ulang, ini adalah minggu yang keempat. Wow, ada lagi lebihan untuk orang Tanah Merah kak. Balik Tanah Merah kak, beli buah-buah tu. Pergi kat Bukit Bunga tu, Bukit Bunga. Alamak, tersasar Bukit Bunga. Kampung saya. Bukit Bunga barang murah tau. Semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan tu? Jadi perasaan teruja dan sangat-sangat bertuah kerana dapat support Cik Din. Dah lama dah saya follow Cik Din. Tahun ni baru dapat support Cik Din dan beli kereta baru lah. Kau tengok semalam kat rumah dia. Tiba-tiba dia mop lantai. Jom kita tengok. Ya Allah, rajin suami saya. Patutlah rumah kita ni bersih sangat. Sebab awak selalu buat kerja kat rumah. Hormat orang tua lagi, handsome lagi, comel lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, macam inilah suami saya sayang. Comelnya. Pesanan terakhir guys, teman-teman rakan-rakan ibu-ibu nak cari kereta, nak beli kereta untuk mereka bang, pesan sikit. Baik, pesanan saya untuk cari kereta, carilah tempat yang kita dapat semua maklumat, mudah urusan dan kita tidak pernah ragu-ragu. Jadi apa susah Cik Din kan ada. So terima kasih untuk Abang Sofi kita. Jom WhatsApp segera kepada saya 012340 0034. Rasa sangsi tentang kereta, boleh saja kamu buka program saya untuk semua. Ada berbagai informasi yang berguna, kereta baru dan lama bersama.
besar ataupun yang kecil. Tak perlulah rasa